Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kejam bagi Namawi. Dia telah bunuh oleh Syekh. Syekh buat apa? Penyanyi kontroversi number 1 di seluruh dunia. Apa yang lakukan Namawi? Dulu hina agama Islam, tapi dia membunuh ni jelita perempuan jelita asal Taiwan itu. Aku ni memang tak bertanggungjawab lah. Pasal apa Namawi? Penyewet kontroversi, lepas tu hina agama lah, lepas tu dia macam ibaratkan macam tu lah, apalah, itulah, inilah. Aku ni bukan sokong Namawi pun. Aku orang Melayu. Bukan sokong orang Cina pun. Dia orang ni dah bersalah-salah lah. Kenapa orang nak tangkap? Kenapa tangkap? Kenapa dia berlaik? Nak saja menjadi? Itulah aku cakap. Aku rasa kan, diorang ni asyik Namawi dia bunuh aje. Lepas tu dia punya agama Islam lah, lepas tu agama apa lah. Lepas tu dia bunuh sama sekali. Adakah dia bijak? Tak bijak sangat. Tu aku cakap. Diorang ni, lepas tu dia datang boleh padam muka kau Namawi. Padam muka kau. Kau ingat Namawi, bertabat sebelum terlambat.